Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini adalah hari Selasa, 9 hari bulan Disember 2025, jam lebih kurang 9.30 malam. Saya merujuk kepada satu laporan Malaysia Gazette hari ini bertajuk DAP akan berjumpa PM, mohon pengiktirafan UEC. Persoalannya adalah apakah isu ini dan apakah kaitan perkara UEC ini dengan konsep keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. UEC ini adalah satu kelayakan peperiksaan yang bersandarkan kepada dua perkara. Pertama, silibus pengajaran UEC ini tidak selari dengan silibus kebangsaan yang diajar di sekolah-sekolah kebangsaan. Keduanya, bahasa pengajaran UEC bukan secara khusus bersandarkan kepada bahasa pengantaran bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Justru apa yang dipohon oleh DAP yang dikatakan mereka akan berjumpa dengan Perdana Menteri menurut petikan kenyataan Ngakomeng DAP adalah untuk meminta kerajaan mengiktiraf secara bersesama taraf silibus berasingan, bahasa pengantar berasingan UEC diselarikan pengiktirafannya dengan silibus dan bahasa pengantaran yang digunakan di sekolah kebangsaan. Bagaimanakah apa yang adalah berasaskan kepada perlembagaan dan perundangan, iaitu silibus sekolah kebangsaan yang diiktiraf boleh disamakan dengan UEC yang bukan berpandukan kepada bahasa kebangsaan maupun polisi pendidikan silibus kebangsaan. Satu permintaan dan satu tekanan yang agak melampau di sini oleh pihak DAP. Pertama sekali, kalaulah bahasa itu tidak menggunakan bahasa pengantaran bahasa Melayu, bukankah ia bercanggah dengan perkara 152? Bagaimanakah kita nak biarkan segolongan rakyat kita, anak-anak remaja, untuk minta pengiktirafan kelayakan pendidikan yang tak berpaksikan kepada bahasa kebangsaan? Seandainya kerajaan menuruti tuntutan ini, sama ada secara menyeluruh atau sebahagian kecil sekalipun, ianya adalah keputusan kerajaan yang melanggar perlembagaan. Sememangnya mencabul perlembagaan. Keduanya, adakah mempunyai beberapa konsep kelayakan pendidikan yang diiktiraf secara bersesama itu akan membantu perpaduan rakyat? Adakah ianya akan menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan kesemua masyarakat di negara kita? Apatah lagi bila sekarang ini kita berada dalam tahun yang ke-68 kemerdekaan, bukan 6.8 tahun kemerdekaan. Adakah ini cara kita ke depan? Atau adakah kita nak melayan tuntutan yang akan memporak-perandakan perpaduan yang sudah pun rapuh sekarang ini? Ketiganya, kerajaan, tanpa mengira siapapun kerajaan, dan pada masa ini ianya adalah kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan di bawah Anwar Ibrahim,
perlu tegas. Perlu ada ketegasan politik supaya keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang tidak langsung dicabuli dalam mana-mana isu atau polisi kerajaan. Keempat, bukankah sebelum ini sudah ada cabaran terhadap penerusan pembukaan sekolah-sekolah vernakular Cina dan Tamil di negara kita? Dan walaupun mahkamah telah pun mengatakan kononnya ianya dipelihara di bawah perlembagaan, tetapi kerajaan sejak 2023 telah bisu, telah lumpuh, tiada keperluan atau kuasa atau tenaga politik untuk mengambil langkah menukar polisi itu. Kerana di dalam keputusan alasan penghakiman Mahkamah Rayuan Sekolah Vernacular, Mahkamah Rayuan telah mengatakan isu kewujudan atau penamatan sekolah vernacular adalah di tangan kerajaan. Isu polisi, eksekutif dan mahkamah tidak akan mencampuri urusan polisi kerajaan. Justru ianya menjadi tanggungjawab kerajaan untuk mengambil langkah ke arah penyelarasan sistem pendidikan yang satu walaupun di sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini kan pula tuntutan untuk pengiktirafan kelayakan UEC. Nampak tak? Dalam bahasa Melayu ada pepatah, beri betis, mahukan paha. Dan pepatah ini tidak pun boleh diterjemahkan ke bahasa Inggeris kerana ia akan bunyi pelik. Apakah pepatah itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris? Give the breast of a chicken, you demand for the drumstick. Pelik kan bunyi itu? Sebab itu keindahan bahasa ni terletak kepada setiap bahasa masing-masing. Janganlah anda yang tidak menghormati bahasa Melayu menganggap bahasa itu lemah. Kononnya tidak boleh digunakan untuk menaikkan taraf ekonomi peribadi dan negara. Karut. Cuba cakap perkara itu kepada negara China, negara Rusia, Korea, Jepun, Jerman, Perancis, Spanyol, Itali, Portugal. Cuba cakap kepada mereka bahawa bahasa Inggerislah yang boleh membawa kemajuan. Sedangkan untuk 68 tahun yang lalu, Malaysia bertambah mundur selepas tahun 90-an, awal 2000. So, di mana asas nak mengatakan kena guna bahasa Inggeris untuk kemajuan ekonomi? Dan jika pun bahasa selain daripada bahasa Melayu dikatakan lebih penting untuk kemajuan ekonomi, kemajuan ekonomi tidak penting jika dibandingkan dengan patriotisme dan nasionalisme negara. Tidak ada rakyat Malaysia yang patriotik boleh menerima pahaman ataupun pandangan karut itu. Justru secara kesimpulannya, saya dengan tegas menyatakan di sini bahawa kerajaan perlu meletakkan noktah kepada isu UEC ini, iaitu kerajaan Anwar Ibrahim yang kononnya akan diminta oleh DAP berjumpa dengan mereka bagi tujuan pengiktirafan UEC ini. Untuk kali terakhir ini, kerajaan wajib menolak permintaan itu sama sekali dan menyatakan dengan tegas bahawa UEC tidak akan langsung diiktiraf sampai bila-bila, walaupun Dajjal turun mahupun kiamat. Sekian.